Saya tengok ada 40, 39, 39, 40. Lagi 2 orang je yang belum masuk, tak apa. Okay. Alright. Sambung dengan topik ketiga iaitu jenis ujian. Tadi kita dah cerita tentang ujian. Okay. Untuk membuat ujian tadi kita kata kita perlu ada jadual penentuan ujian ya. Okay. Yang penting tadi ialah jadual penentuan ujian. Saya tak bacakanlah semua isi kandungan slide yang akhir tadi, itu bagian akhir, tapi ada langkah-langkah untuk membuat ujian lah. Apa langkah-langkah yang perlu dijalankan ataupun diambil untuk membuat ujian. Yang pentingnya kita kena ada jadual penentuan ujian yang kita gunakan sebagai garis panduan dalam membina ujian. Saya nak sebelum tu highlight sedikit tentang penyoalan kita sebab dalam kita punya, nak kaitkan balik dengan Bloom's tadi, tadi saya baru teringat nak kaitkan, iaitu dari segi penyoalan kita bila kita buat ujian tadi kan, macam jadual penentuan ujian tu hanya menentukan apa-apa soalan yang kita nak, bilangan, bentuk soalan dan sebagainya. Sekarang yang penting juga adalah, bagi saya yang lebih penting lah, adalah aras soalan kita ya. Aras soalan. Tadi kita dah cerita tentang Bloom's taxonomy kan. Daripada yang rendah tahu saja sehingga yang tinggi itu create ataupun mereka cipta. Now bila kita masih buat you punya RPH juga, kena ada soalan-soalan yang ditulis dalam you punya RPH ya. Sebab soalan-soalan tu akan menggambarkan aras pemikiran, kognitif yang you nak terapkan dalam proses PDPC itulah. So, saya nak kaitkan cuma bentuk penyoalan kita ya akan menggambarkan aras kita. Contohnya kalau kita beri soalan yang berbentuk siapakah atau apakah atau di manakah. Okey. Berbanding dengan soalan yang berbentuk mengapakah, bagaimanakah. Okey. Alright. So, soalan yang mana satu yang mana satu mengapakah tinggi? Mengapakah tinggi, bagaimanakah tinggi? Apakah tu rendah? Right, yang ini will be kebar. So nanti bila kita dalam kita punya RPH tu kita cakap kita nak tulis kebat. Kebat ada banyak lah at least bukan banyak, maksud saya daripada aras menganalisis sampai mereka cipta. So you punya arahan soalan tu kenalah yang bertepatan. Itu saja. Saya cuma nak sebab banyak kita dalam ujian kita tengok apakah, siapakah, di manakah, kita tak banyak soalan-soalan yang meminta murid untuk membuat penerangan penjelasan. So even dengan pemilihan perkataan dalam soalan itu dapat menggambarkan aras pemikiran. Itu saja ya. Alright, so JPU tadi atau jadual penentuan ujian hanya menentukan bilangan ataupun aras sahaja, tetapi dia tak determine you punya bentuk soalan yang sebenarnya lah so kalau tu then you have to you kena ingat tu lah, kalau perkataan seperti mengapakah, bagaimanakah, dia akan menggambarkan atau memerlukan ataupun ada tadi kita ada sebut kata kerja kan. So ubah suai kata kerja itu ataupun gunakan ayat arahan you yang melibatkan analisis lah, melibatkan kemahiran berfikir lebih tinggi. Bagi soalan yang kebat dan yang biasa saja bagi soalan kebar lah ya. Okay. Alright, so you dah faham tu. Sekarang kita nak lihat kepada pengujian ya, bila kita beri ujian. So ujian ada beberapa jenis ujian seperti atau iaitu ada ujian pencapaian, ada ujian diagnostik, ada ujian prestasi, ada ujian bakat, ada ujian kecerdasan, ada ujian personality, ada ujian kecekapan. Alright, so achievement test,
Right? Diagnostic test. Semuanya ada tujuan yang berbeza lah. This is performance, prestasi, talent, bakat. Right? Kecerdasan ni IQ lah. Okay? Personality lah, nak tengok dia punya ciri-ciri seseorang tu lah. Got test and then proficiency. Right? Dalam ni yang seterusnya ialah penerangan-penerangan untuk ujian-ujian itulah. Okey. Apakah maksud ujian pencapaian? Ialah untuk mengukur sejauh mana murid menguasai topik yang dipelajari. So biasa kita akan buatlah dalam bila kita mengajar, kita beri ujian bulanan, nak tengok apa yang dia dah kuasai sepanjang sebulan yang kita dah ajar. Ujian penggal sepanjang sepenggal dan seterusnya lah. Ujian akhir tahun, campurlah penggal 1 dengan penggal 2. Alright. Dijalankan dalam bentuk perbandingan dalam bilik darjah. Okay. So bila kita membandingkan antara murid A dengan murid B, okay, murid A versus murid B, kita panggil itu ialah norm reference atau rujukan norma. Okay. Kalau kita membandingkan, okay, rujukan tu mengikut aras dalam topik dia, macam nak tengok ke kriteria dia bagi topik tu lah. So kita panggilkan norm reference. So yang ini norm lah, criterion reference. Dia ada kriteria yang kita lihat, iaitu misalnya nak tengok kepada satu-satu kemahiran misalnya, ya. Okay, kita bukan nak tengok nak membandingkan antara murid A dengan murid B dalam bilik darjah, tetapi penguasaan ataupun pencapaian berasaskan topik-topik. Okay, kita nak tengok kriteria. Ada juga kalau kita tengok bagaimana digambarkan dekat sini. Sebentar, ada tak dekat sini? Sebab dia kaitkan. Benda ni berterabus bukan bagi saya lah. Norm reference and criterion reference kat sini ada disebut juga. Okay, another kat slide 35. Alright, so tadi saya cakap tadi, kalau kita nak bandingkan kedudukan murid, satu orang murid dalam satu kelas itu, dia adalah rujukan norma. Okay, tapi kalau kita nak di mana murid itu dalam kriteria yang kita tetapkan, okay, yang kita nak lihat, kita nak ukur, macam ni kriteria ketinggian lah. Kalau ada contoh ni. Alright. So, di mana murid itu dalam kriteria ketinggian. Itu kita panggil criterion reference. Okay. Rujukan kriteria. So, nanti akan macam pergi balik lah. Maksudnya, you can baca di situ. I suppose bila dia buat tu, bila penyelaras menyediakan slide ni, dia ada urutan dia lah yang mungkin sebab bila nak cerita pengujian, kena ceritalah apa jenis-jenis ujian. Jadi macam jauh lah ke bawah sedikit bila kita cerita apa itu norm reference and criterion reference. Sebab dia perkenalkan jenis ujian dahulu. Okay, tapi disebutlah dekat sini dulu. Okay, kebanyakan ujian adalah norm reference sebab kita nak tengok kebanyakan, kita nak tengok bandingkan kedudukan seseorang murid dengan yang lain lah, berbanding dengan murid lain dalam kelas. Digunakan untuk mengukur aspek akademik, minat, sikap dan sebagainya. Okey, di ujian pencapaian dibina untuk pada peringkat institusi atau seperti lembaga peperiksaan dan sebagainya lah. Okey, so ni contoh yang diberi. Kalau di peringkat pusat SPM ke, dulu ada PMR, sekarang tak ada, SPM, SPM saja. Kalau di peringkat perseorangan maksudnya di sekolah ataupun di bilik darjah lah. Okey, nanti kita akan cerita tentang pentaksiran bilik darjah dan juga pentaksiran berasaskan sekolah. Di mana letaknya, sebenarnya yang itu dia bukan di peringkat pusat tapi dia di peringkat sekolah. Okey, dia di dalam bilik darjah yang di peringkat sekolah. So, kita juga nak tengok pencapaian lah. Tapi, dia tak sama pencapaian in terms of berapa skor.
berapa skor, tapi kita lebih, yang ni kita nak tengok yang lain. Kita nak kebanyakannya yang ini adalah untuk ukur aspek-aspek afektif dengan psikomotor tadi. Alright, perasaan dia, minat dia, motivasi dia. Okey. Itu satu jenis ujian pencapaian. Yang kedua ialah ujian prestasi. Ujian tadi kita kata achievement. Okay, prestasi ialah performance. Saya sebut diagnostik dulu. But anyway, performance. Dia nak tengok, okay, capai tu macam dicapai satu lah. Senang. Dia dapat ke tak dapat. Tapi performance ni lebih kepada the process yang berterusan sedikit. Jadi memerlukan pelajar membuat beberapa tugasan lain sebagai tambahan. Okay. Macam tadilah kita kata dia untuk tahu akademik dia, intelek boleh bagi ujian bulanan tu saja. Tapi kita nak tahu dia punya dia punya afektif, kerjasama berlaku ataupun tidak, nak tengok ciri-ciri kepimpinan ataupun tidak, dan kita boleh kita memerlukan pengujian yang lain lah. So performance ni dia more nak lihat the process, maksudnya campur dengan kemahiran lah. Okay, alright, sebab tu kita memerlukan ujian lain. So example, kita perlu ada mungkin buat portfolio ke, alright, ataupun mungkin kita bagi projek ke, right? Di mana ini boleh digunakan untuk dapatkan data yang lebih bersifat abstrak, okay? Ataupun menyumbang kepada aspek afektif tadi. Okay, alright. Penekanan diberikan kepada kebolehan murid melakukan. So it is more kemahiran. Dia boleh buat ataupun tidak. Maklumat peribadi tidak bernilai jika dia menyedari. Inilah kalau you nak ukur maklumat peribadi, tapi murid itu tahu yang dia sedang dinilai, so mungkin dia tak mempamerkan. Okay, dia tidak mempamerkan tingkah laku yang real lah, yang autentik. Sebab dia tahu dia dinilai, dia akan mempamerkan tingkah laku yang yang diharapkan oleh penilai, okay, ataupun yang menggembirakan penilai. So dalam konteks ujian prestasi tidak ada gerak balas equals to baik. Walaupun tak ada gerak balas, dia masih kira boleh diambil kira lah. Alright. Ujian prestasi agak rumit. Guru bebas menggunakan apa sahaja kaedah seperti pemerhatian dan atau laporan kendiri untuk mendapatkan maklumat pelajar. Okay. So dia punya pengujian, dia tidak menggunakan tool yang fix seperti kalau kita ada ujian bulanan atau ujian penggal. Okay. It can be mungkin just pemerhatian. It can also be laporan kendiri. Okay. So kalau kita buat pemerhatian, kita punya tu contohnya seperti perbincangan kumpulan dengan pembentangan. Masa mereka membuat perbincangan kumpulan dan masa mereka membuat pembentangan, guru boleh memerhatikan aspek-aspek yang hendak diukur lah. Misalnya dalam perbincangan kumpulan, guru hendak melihat kerjasama, okay? So nanti dia akan lihat tingkah laku yang menunjukkan kerjasama berlaku antara ahli. Okay? Kalau laporan kendiri boleh buat dalam bentuk soal sendiri. Okay, menilai lah, murid menilai dia punya performance. Boleh juga suruh guru menilai. Maksudnya guru akan membuat pemerhatian dan membuat kesimpulan lah, berdasarkan buat catatan dan buat kesimpulan. Soal selidik juga boleh dijadikan sebagai satu alat lah untuk membuat pentaksiran sendiri, sebab soal selidik ni dia adalah persepsi. Dia adalah persepsi. Right? So apa dia ditanggapan dia boleh diambil kira.
Yang ketiga ialah ujian diagnostik. Bahasa Inggeris dia just tukar DIOG ya. Diagnostik. NOSTIC. Okey. Untuk apa? Untuk kenal pasti sebelum. Okey, kenal pasti sebelum proses PDPC tadilah menentukan kedudukan murid dalam pelajaran. Maksudnya dia punya tahap pengetahuan sedia ada. Maksud kedudukan murid ni ialah pengetahuan sedia ada. Okey. Mengenal pasti punca masalah yang berlaku dalam pengajian pembelajaran. Itu tujuan-tujuan lah boleh gunakan untuk tentukan kedudukan, untuk kenal pasti punca masalah. Apabila sudah diketahui maka perancangan ini apa yang kita gunakan maklumat daripada ujian diagnostik tu kita boleh membuat perancangan dan pemulihan. Kita boleh membaiki kelemahan. Kita boleh gunakan juga untuk mendapatkan ataupun membentuk profil murid. Okey, contoh ujian menilai bacaan murid. Contoh, okey, boleh tengok tahap pembacaan murid lah. Okey, by tengok berapa perkataan yang boleh dibaca dalam masa berapa minit yang dalam masa yang ditentukan lah. So that is already an established satu kaedah pentaksiran yang telah dah establish dah how you say yang boleh digunakan lah untuk menyatakan ataupun membuat kesimpulan tentang seseorang murid itu. Okey, formal soal jawab. Contoh ujian menilai bacaan. Tadi saya dah cakap. Formal melibatkan pen and paper, kertas soal jawab boleh buat secara lisan ataupun boleh buat pemerhatian dari semasa ke semasa. That is to diagnose. So kita bila masuk dalam bilik darjah, biasanya kali pertama kita masuk ke dalam bilik darjah, kita nak tahu tahap anak murid kita, okay? So you boleh buat secara rasmi, you boleh buat secara tidak rasmi tadilah, contoh ya. So kita nak tahu aras di tahap ni. Kita satu lagi nak tahu pengetahuan sedia ada. Saya dah sebut kat situ, pengetahuan sedia ada. So kita boleh buat secara rasmi, formal. Mungkin kita boleh beri ujian yang yang formal lah. Ataupun kita boleh beri satu alat ukur, okay, yang rasmi seperti inventory minat, inventory yang mengukur minat, okay, atau soal sidik yang mengukur minat. What is happening? Oh, saya tak tekan balik semula. Alright, you boleh beri soal selidik yang mengukur minat ataupun mengukur sikap pun ada. Right? So that can be a formal. Kalau you nak buat secara informal, mungkin sambil you berbincang, okay, sambil berbincang dengan murid, you boleh buat diagnostik dengan murid. Okay, sambil you bercakap dengan murid, you boleh buat diagnostik di mana dia berada. Ataupun macam saya selalu awal-awal saya masuk, saya akan suruh mereka cerita sedikit tentang diri mereka dalam bahasa Inggeris lah. Dan bila dia bercerita tu, saya dapat gambaran lah. Dapat gambaran kemahiran bahasa dan berbahasa murid. Okay? Ataupun saya pernah buat juga, minta murid buat satu karangan pendek, okay, mengenai dirinya. Okay, dan daripada penulisan tu nanti saya akan dapatlah lihat apakah mungkin minat murid tu ke sikap dan sebagainya. Boleh dikenal pasti. Okay. Alright, so that is diagnostik. Nak tengok. Dan yang keempat adalah ujian bakat. Talent. Okay.
Ni ada apa orang kata, biasanya dia akan ada instrumen yang khas lah. Macam you all kemasukan ke mata perguruan, nanti you all kena ambil ujian maksi. Dah ambil tak? Ada yang dah ambil? Belum. Nanti you all kena ambil kan? Dalam masa tempoh masa selepas ke dalam masa you all tengah buat DPLI ni you all kena ambil lah. So this is Malaysian Education Malaysian Educators Selection Inventory. Okay, maknanya dia akan ada item-item yang bertanya tentang, atau bukan bertanya lah, dia cuba untuk mengenal pasti sama ada yang menjawab itu ada ciri-ciri pendidik. Right, so ini telah instrumen ini telah diuji pakai ya. Jadi di apa nama, kementerian menggunakannya sebagai alat ukur untuk menentukan sama ada seseorang itu sesuai untuk menjadi seorang pendidik ataupun tidak. Okay. Alright, so ujian bakat ni memberi maklumat asas mengenai masa depan calon, digunakan untuk kemasukan ke program latihan bersiswa dan sebagainya. Okay, so yeah. Sebab talent tu dia, you just nak tengok je. Yeah, nak tengok saja apa bakat yang lahir semula jadi murid ya. Okay, bakat. Satu gift, and ada perkataan, ada yang kata gifted learners kan, pun ia juga talented dengan gifted. Ada banyak kata apa nama, kata sifat yang digunakan ya. Apa nama, talent, gift, mesti ada kan. Tak pernah nanti kemudian. Alright. Memberi maklumat asas mengenai masa depan digunakan untuk kemasukan program biasanya. Yang kelima ialah personality, ujian personality. Again, nak tengok personality seorang. Selalunya kenapa kita nak tahu personality? Kalau apa nama, bagi guru-guru counselling ataupun bagi guru-guru yang sebenarnya untuk semua, bukan guru saja ya. Okay, kita boleh tahu apakah pekerjaan yang sesuai dengan kita, misalnya kan, berdasarkan personality. So kalau seorang tu dia jenis yang pendiam, jadi apa nama, kita dia pendiam, kaedah mengajar kita lah, dan juga bagaimana kita memahami, melihat individu itu, kita kena apa nama, bukan kita lah, maksudnya dia berpadanan. Okay, dia berpadanan. Kalau macam murid tu dia rasa dia seorang yang sosial, maka apa nama, career yang melibatkan dia berinteraksi dengan orang lain, those kind of things ya. So personality ni akan menyumbang kepada kesesuaian apa nama, diri itulah okey, sebagai individu. Okey, kesesuaian murid. Here kita cerita tentang murid sebagai individu yang apa nama, kita berkaitan dengan pendidikan lah yang berkaitan, ya, individu yang berkaitan dengan pendidikan. So dalam konteks you all kat sekolah, kita nak lihat murid tu apa nama, potensi. Again, the word potensi is also important. Right? Then, ada pun kat situ. Mengapa si potensi atau kebolehan atau tahap pengetahuan dan minat murid. Jadi kita boleh gunakan instrumen yang dah sedia yang telah diuji, iaitu Kelsey temperament. Right? Yang ini adalah dia cuma apa? Dia cuma apa nama, pernyataan-pernyataan yang murid
perlu jawab yang menggambarkan dirinya. Lepas tu nanti dia di akhirnya kita calculate dan adalah you berada di tahap mana, dan itu akan memberikan ciri you lah, sama ada seorang yang introvert ke, extrovert ke, yang social ke, okay, yang intra ke, yang inter ke dan sebagainya. Right? Yang keenam ialah ujian kecerdasan. Apa beza kecerdasan dengan tadi? Bakat. Right? So cerdas ni lebih kepada mental. Okay, so apa tadi? Proficiency ya. Okay, saya kata cerdas is proficiency. Sorry. Kecekapan, proficiency. Kecekapan. IQ. Ya, ni lebih kepada IQ, right? Okay. Bila kita nak kata kecekapan tu, tak boleh takut nanti orang ingat kecekapan dari segi psikomotor pula kan, ya. Tapi yang ini cerdas, dia lebih kepada that's the word, pintar. I was looking for the word pintar. Okay, ujian kepintaran, nak lihat murid itu pintar ataupun tidak. So dia melihat, fokus dia kepada kecerdasan mental. Bila kita kata kecerdasan, lebih kepada kecerdasan mental. Terawal ni ada ujian yang boleh mengukur murid itu seorang murid yang tinggi atau rendah. Dia punya kecerdasan mental lah. Ni alat ukur boleh. Tidak menekankan aspek bahasa, right? Cerminkan pengalaman pada peringkat kanak-kanak, menunjukkan potensi murid. Contoh ujian IQ. Ini kalau diberi ujian lah, ataupun you ada aktiviti ataupun alat ukur yang boleh digunakan untuk mengukur aras seseorang kanak-kanak itu. Ujian kecerdasan. Dan akhir sekali ialah ujian kecekapan. Okay, proficiency. Excuse me. Menguji kebolehan dan kecekapan murid dalam melaksanakan aktiviti, melibatkan melalui tugas dan aktiviti yang dilakukan. Okay, dia bukan formal pen and paper. Bila katakan ujian rasmi ni, ialah ujian yang menggunakan sama ada pen ataupun pensel. Right, ujian rasmi lah, pen and paper test. Tapi kecekapan ni, proficiency, what do you call that? Melihat kepada melalui tugasan dan aktiviti. Dia lebih nak tengok the process of it lah. Contohnya penggunaan gambar dan radar tidak tertumpu kepada aspek bahasa saja. Sebab itulah bila kita cakap kecekapan, biasa kita akan tanya, ni cakap dalam BM ke BI? Mana yang you lebih cakap, BM ataupun BI? Aras kecekapan. Okay, padahal sepatutnya dia ada lain daripada just tentang bahasa, kecekapan bahasa ataupun bahasa, dia ada aspek-aspek lain. Okay. Ni again self-reflection, kita dah ada sebut dah tadi, bentuk-bentuk ujian atau jenis-jenis ujian. Apakah ujian yang anda fikir berupaya menunjukkan kebolehan pelajar anda dalam bidang? So, when you talk about nak tengok kebolehan pelajar, what you can do is, mungkin penyelesaian masalah kan, Okay, contohnya apakah ujian fikir berupaya menunjukkan kebolehan anda, pelajar anda. So kita kena fikirkan kaedah penilaian, okay, nak memberi markah, nak menguji mereka, right? Yang what do you call that? Bergantung kepada you punya ni lah, you punya objektif. Okay, katalah tadi you nak tengok kalau macam ni lah, menunjukkan kebolehan, then you can give diagnostik. Tak dapat banyak maklumat lah. Mungkin you boleh bagi ujian bakat boleh? Macam mana? Ujian bakat. Bakat? Okay. Kita nak tengok dia teori komputer ke?
Nak tengok Ah, dia terror right. something kan? Right, betul. So kalau you kata bagi ujian bakat, bukan tak boleh, maknanya you nak kenal pasti bakat dia lah, betul tak? Okay? Betul? You nak kenal pasti bakat dia, that means you can bagi, kalau tadi saya nak kata tadi ujian diagnostik, saya kata diagnostik nak kenal pasti ke latar, pengetahuan sedia ada murid kan. So boleh juga kalau you nak gunakan tu ujian diagnostik. So dia macam ni lah, kalau macam ujian IQ tadi, IQ test, dia cuma nak lihat kebolehan dari segi IQ saja. Okay, so kalau you ada IQ test misalnya, dia nak tengok kebolehan pemikiran sebenarnya saja. Okay, so kalau you bagi tadi apa lagi contoh kita boleh bagi yang bakat tadi you cakap ya, you kata dia bakat. So mungkin nak bagi ujian untuk muzik misalnya, okay, so you boleh tengok sama ada mereka ada bakat, sebab because bakat is semula jadi itu yang satu lagi saya nak cuba kaitkan antara nature, okay, yang semula jadi dia ada, dia dapat, okay, versus nurture, kita pupuk. Ini sedia ada. Okay, kalau itu ialah kita kena pupuk. Boleh? Alright, sebab kadang-kadang kan kita tengok kita expect lah kalau mak bapak doktor, anak pun mesti doktor, kadang-kadang tidak. Okay, ataupun mak bapak bukan doktor, anak pandai lah jadi doktor. So maksudnya adakah itu bakat yang memang dia lahir tu, kita dah tahu dia akan doktor, ataupun dia boleh dipupuk. Okay, versus pupuk. You develop, you membentuk, dibentuk. Nurture is dibentuk. Alright, so yeah. Okay, alright, tadi yang kata nak tengok kebolehan, you boleh bagi ujian bakat. You boleh juga bagi, itulah tu. Kalau diagnostik, you nak tahu tujuan dia ialah nak tahu latar belakang. Kalau you ataupun nak kenal pasti latar belakang dia. Kalau you beri bakat, nak kenal pasti apa bakat yang dia ada. So dia apa yang kita boleh simpulkan ialah tujuan pengujian yang menentukan jenis ujian. Okay? Right. Pembinaan ujian ni tadi dah ada dah langkah-langkah tu. Boleh buat sendirilah kot. Yang JSU, nombor 1 kena ada JSU kan? Kemudian kita kena soalan tujuan objektif. Dia lebihkan the prosedur lah. Right? So tujuan objektif, mengapa kita nak uji? Okay? Maknanya sebelum kita bina, kita kena ada kesimpulan-kesimpulan kepada perkara-perkara ini. Apa yang hendak diuji? Satu. Yang tadi kenapa kita nak uji? Apa yang nak uji? Yang nak diuji. Kemudian prosedur pentadbiran bagaimana hendak diuji. Okay? Alright. So mengapa ni tadi contoh mengapa kita nak ukur pencapaian misalnya. Alright. Ni example. Alright, so pencapaian apa? Kita nak tengok apa yang dah difahami ataupun tidak. So katalah contoh tadi matematik sifir misalnya, okay? So adakah dia telah mencapai contoh sifir 5 misalnya, okay? Alright, dan bagaimana ni you boleh bagi ujian lah, sebab kita kata perkataannya ialah pengujian, so boleh bagi prosedurnya ialah ujian. Tapi bukan semestinya just ujian saja. So bila kita cerita tentang what do you call that? Yang hendak diuji prosedur pentadbiran bagaimana nak diuji. Again lah berbalik kepada tujuan kita buat pengujian lah. Okay, so kalau kita nak diagnostik,
it has to be sebelum. Kalau kita nak pencapaian, it has to be selepas kita dah melaksanakan. Okay, dalam bentuk yang macam mana, sama ada ujian yang rasmi atau tidak rasmi dan sebagainya lah. Okay, alright. Akhir sekali, bila kita nak buat tentang ujian ni, yang penting ialah sistem pemarkahan. Ingat tadi saya cakap pasal skema pemarkahan. Okay, alright. So itu kena diambil kira lah dalam kita membina ujian. So kalau kita nak buat ujian multiple choice tadilah, MCQ. So, contoh kita nak buat MCQ. Right? So kita tengok soalan yang tajuk mana, okay, objektif mana untuk diuji, okay, dan kita uji dalam bentuk soalan multiple choice question. Okay, then kalau macam tu, sebab dia jawapan dia sama ada A atau B atau C atau D atau E lah, pilihan yang diberi ya. So itu adalah you punya jawapan you, okay, adalah skema jawapan. Okay. Alright, then you beri dia punya pemarkahan lah. Itu contoh. Penggubah soalan perlu, dia mesti rasional, dia mesti tahu tujuan kenapa dia buat penyoalan ini dan kaedah membina instrumen. Then you buatlah, you punya bina instrumen. All this. Okay? Aspek penting dalam menyediakan skema pemarkahan, again, saya ni tadi, sebab dia ni skema jawapan, skema pemarkahan, apa beza? Skema jawapan dengan skema pemarkahan, ada tak beza? Ke benda yang sama? Beza. Berbeza. Okey, apa beza dia? Skema jawapan lebih kepada jawapan kepada soalan itu. Dan skema markah adalah berapa markah diberi kepada isi yang dijawab. Okey, skor dia lah. Skor, ya, betul. Yes. Yang ini ialah apa jawapan yang sepatut adalah. Betul tak? Right, skema jawapan. Kalau kita objektif, A atau B atau C atau D, ataupun kertas berstruktur, sama ada dalam bentuk frasa atau perkataan. So that will be punya skema jawapan lah. Dan berdasarkan tu terus automatik. Bagaimana pula kalau tugasan itu bukan ataupun pengujian itu bukan berbentuk MCQ, bukan berbentuk frasa tadi macam yang kita cakap lah, yang berbentuk objektif, yang berbentuk subjektif. Yang ni bentuk subjektif juga, tetapi dia lebih terbuka. Dia tak macam isi tempat kosong, okay, dengan satu perkataan ke tidak, ya. Dia subjektif, lebih terbuka, dan contohnya, okay, what do you call that? Essay ataupun pembentangan. Okay, so essay ni kalau you kata you nak beri skema jawapan, maknanya you kena buat jawab essay. Markah tu kan, katalah you nak beri markah 10, apa benda yang perlu ada secara objektif untuk didapat 10 markah. Sebab you nak beri pemarkahan menjadikan dia objektif lah. Tapi sebenarnya tugasan-tugasan begini dia adalah tugasan yang memerlukan pemarkahan yang subjektif. Okay, alright. So dan kat sinilah nanti kita cerita tentang rubrik. Ada rubrik pembinaan, tak adalah kemudian. Okay, alright. Di sinilah kita kata perlunya rubrik. So kita ada sama ada skema jawapan, skema pemarkahan, okay, dan juga rubrik. So kalau macam ni kita memerlukan rubrik. Mengenal pasti ni soalan tu dia kena, seorang penggubah soalan lah, dia kena kenal pasti mengapa dia buat soalan. Okey, perlu soalan
pembina soalan perlu mengenal pasti apakah tujuan sebelum membuat soalan tersebut lah. Tujuan tu maksudnya kita nak tengok pencapaian ke, kita nak tengok pengetahuan sedia ada ke, kita nak tengok kecergasan ke dan sebagainya. Okay? Kenal pasti construct ataupun trait. Kita rancang, kita bina, kita analisis dan kita menilai. Right? Dan kita gunakan GSU tadilah kita dah bincang. So again tadi pemarkahan, I was talking about pemarkahan kan. Okay. So skema jawapan tadi kita dah betul. Ni bagi ujian-ujian pengujian yang tidak berstruktur ataupun yang bukan multiple choice. Maksudnya dia longgar seperti projek dengan esei. Okay, so kita memerlukan skema pemarkahan ataupun satu kaedah di mana kita boleh beri markah, okay, berdasarkan kriteria dia ataupun ciri-ciri dia. Alright, so dia yang ini yang kita namakan tadi skema pemarkahan, kita namakan dia rubrik. Okay, so dari segi pemarkahan tadi kita sebenarnya ada sama ada skema jawapan, okay, dia itulah tu. Dia beri yang ini dia punya poin-poin lah, okay. Kalau rubrik pula dia punya deskripsi. Untuk memberi markah. Dia maksudnya kalau kertas A apa ciri-ciri yang ada. Kertas B apa ciri-ciri yang sepatutnya ada. Okay, so dia description. Right? Dan dia ada dalam bentuk jenis sama ada dia secara umum, holistik ataupun yang secara analitik yang lebih terperinci. Okay, nanti kita tengok apa beza dia. Maksud tujuan skema ni definisi lah boleh. Ciri-ciri skema pemarkahan. Ni ulang tadi, slide tadi dah ada dekat sebelum tu tadi. Okay, so kita ada dua iaitu rubrik yang holistik dengan rubrik yang analitik. Okay. Yang ini saya kaitkan dengan kita punya tugasan lah. Okay, let's see apakah tugasan kita tadi. Kita kena SKP, RPH, tajuk overview tadi. Okey, tugasan kita ialah membina rubrik. Okey, yang ni. Membentang lah, dia actually membentang. Membentang rubrik penilaian. Nah, jadi you kena come up with rubrik yang analitik dan juga holistik kumpulan you ya. Okay, so apa dia rubrik analitik, apa dia rubrik holistik, ini yang kita nak tengok. Okay, alright. Kita kata rubrik yang holistik, okay, pemarkahan holistik. Dia single criteria, okay, satu dimensi lah, okay, dan menunjukkan overall secara keseluruhan. Okay, tak bahasa Melayu dia kat sini. Secara umum, okey, berbentuk karangan atau esei lah contohnya. Memberikan jawapan, murid bebas memberikan jawapan asalkan tidak menyeleweng. So maknanya asalkan boleh diterima ataupun asalkan logik. Okey, pemeriksaan secara holistik ini memerlukan pemeriksa atau guru-guru yang berpengalaman. Okey, contoh karangan. Kalau kita tengok satu esei ya. Alright. So kalau kita nak kata esei ni baik ataupun yang cemerlang, okay, berbanding yang tidak baik lah, yang kurang cemerlang. Okay, atau kurang cemerlang, kita kena ada dia punya ciri-ciri lah sebab kita tak ada skema jawapan dia. Kita tak ada perkataan dia ataupun ABC dia, kita tak ada frasa. Tapi kita ada biasanya kita nak tengok mungkin kalau isi dia banyak bandingkan dengan isi yang sikit. So mungkin yang A isi banyak. Kalau yang C kurang isi kandungan dia. Okey? Bukan saja isi, mungkin katalah yang ini A ada 10 isi, yang ini ada 5 isi saja atau 1 isi saja. Bukan tu saja,
bagaimana dia menerangkan 5 isi ni. Bukan sebut saja tetapi dia ada contoh dan penerangan. Okey, mungkin ada karangan dia ada 10 isi tetapi dia tidak jelas, dia tidak beri contoh, dia tidak ada beri penerangan. Sedangkan karangan yang satu lagi dia ada 5 isi saja tetapi setiap isi itu dijelaskan, diberikan dengan jelas, dengan terang, dan contoh, ada penerangan. So walaupun isinya cuma 5 tetapi padat, dan sepatutnya markah dia lebih berbanding dengan yang isi 10 tapi tak padat. So sebab tu kita kena ada description, okay? Penceritaan yang menggambarkan kandungan itu ataupun isi kandungan penulisan itu bagaimana untuk dapat dikategorikan baik atau sederhana dan sebagainya. Alright. So kalau holistik dia secara umum. Contoh kalau macam saya lah dah biasa jadi guru bahasa Inggeris, bila saya menanda exam, essay murid, saya biasa buat holistik sebab dia kata pemeriksa yang berpengalaman. Dia tengok je dah tahu murid tu macam mana. So holistik biasanya saya beri macam katalah markah 20, saya akan lihat konten dia, isi kandungan. Alright. Saya akan tengok laras bahasa, language. Okay. Dan saya akan tengok organisation. Right? Ada penyerenggan. Ada permulaan ke, ada isi kandungan satu-satu dengan ada penutup. So this is very technical. Right? Organisation very technical. So mungkin daripada 20 markah tadi saya kata, saya tak beri banyak lah. Mungkin dalam isi organisation you tersusun ataupun tidak. Maksudnya ada pengenalan ataupun tidak, ada isi kandungan ataupun tidak, ada penutup ataupun tidak. So normally yang 3 tu mesti ada. So antara 3 ataupun 4 lah, saya katalah saya bagi 3. Daripada 20% 3 kat sini untuk organisation. So lagi 2 ni ialah yang lagi 17 ni untuk so kalau saya nak tekan kalau bahasa, saya akan tekankan language lah. Okay, so mungkin daripada 17 tu, kalau 7, 14, mungkin saya bagi 8, okay, ataupun 10 untuk language, dan 7 untuk content, ataupun 8 and then 8. So this one has got to be 21, 9 lah. 38, sorry. 10, 9, 20 lah, betul lah, 9. Okay, so itu tapi secara keseluruhan saya boleh ni. Tapi kalau guru tu belum mahir, dia tak boleh nak dapat gambaran keseluruhan, you kena berikan yang terperinci. Okay, description yang terperinci. Okay, so sangat terperinci. Sebab tu kita kata analitik. Untuk membantu guru itu melihat sama ada hasil kerja itu dapat markah 5 ke dapat markah 1. Terbalik saya. Dapat A ataupun dapat D. Right? That kind of thing. Okay? So description. Yang penting di sini ialah dia ada kata nama dengan kata sifat. Kata sifat. Okay, kalau you kata yang ni sangat cemerlang. Contoh contoh sangat jelas. Oh sorry, terbalik kat sini. Ke 80. Excellent. Sangat jelas. Okay, kalau yang kat sini tidak jelas. Okay, tidak jelas. Tapi kat sini pun boleh kata tidak jelas kan. So sangat tidak jelas dengan sangat jelas dengan sangat tidak jelas. Jadi dia adalah, tu yang saya kata sifat dan jelas ialah kata nama. Right? So ni ada contoh, dan kalau sebab tadi rubrik ni contohlah, contoh cemerlang, apa dia punya kriteria dia, description dia. Okay, baik, kanan dan sebagainya. Secara umum. Tetapi kalau analitik secara terperinci. So ada banyak contoh kat sini. Alright. Ni this is kekuatan dan kelemahan lah nama rubrik analitik dengan holistik. Dia ada, you can read on your own lah. I don't want to go into detail sebab very dry, boleh baca sendiri. Okay, so ada kekuatan, ada kelemahan.
Nanti untuk tugasan kita, kita akan buatlah banner rubrik yang holistik dan juga rubrik analitik. Okey, ada soalan sementara tu setakat ni dari segi pengujian dengan skema pemarkahan dalam bentuk kita tak cerita tentang skema jawapan sebab itu sebab ni khusus ni kita nak tengok tentang rubrik tugasan you. Okay, so rubrik is actually so maksudnya ialah rubrik tu ialah kita akan belajar lanjut tentang so rubrik actually lanjut ni tak banyak lanjut pun, dia redundant lah banyak yang dia ulang. So rubrik tu sebenarnya dia adalah satu juga bentuk skema pemarkahan, tetapi dia rupa dia lain yang mengandungi yang mengandungi deskripsi. Description ya, deskripsi tentang ciri-ciri lah, alright, ciri-ciri ataupun kriteria yang dinilai lah. Dia juga skema pemarkahan, right? Ya. So far ada soalan tak tentang tu rubrik? Prof, saya ada soalan. Yes. Macam subjek pendidikan seni atau reka bentuk kan. Right. Kita suruh student buat lukisan atau model projek lah. Perlu ada rubrik, tapi how kita nak differentiate rubrik tu, which is maybe guna macam mana rubrik untuk buat markah untuk pendidikan seni atau reka bentuk tu. Right. Okay. So tadi kita kata jadual penentuan ujian kan ni, jadi kita bukan buat ni lah tapi dia punya gambaran. Tadi you kata dia punya tugasannya ialah mereka bentuk, betul tak? Ya, betul. Mereka bentuk satu design ke apa-apalah ya? Ya, betul. So apa aspek yang you nak? Apa aspek yang you nak nilai? Contoh. You nak tengok apa? Creativity? Yes. Creativity, kekemasan, something like that. Right. Kekemasan lagi? Otentik ke tidak, betul tak? Ya, betul. Fungsi kot. Kesesuaian lah maksudnya fungsi. Kesesuaian. Alright. So ni kriteria yang you nak lah. Okay. Sekarang ni kalau tugasan yang begini memang you perlu ada rubrik. Mesti ada rubrik. Sebab kita tak ada yang skor dia maksudnya kan. Maksud saya tak ada skor. Kita tak ada kata dia A, B, C atau tidak. Tetapi kita kata apakah ciri-ciri kreativiti yang menyebabkan kita boleh bagi dia A, which is markah antara 10, katalah you nak bagi markah tertinggi ialah 10 bagi setiap aspek. Tinggi lah, banyak lah, katalah 5 saja. 5 maksimum. So antara 1 ke 5 lah. Untuk kreativiti. Lepas tu kalau B, maksudnya ialah yang markah 5, yang markah 4, yang markah 3, yang markah 2, betul? So creativity. So apa kata sifat yang you boleh cerita tentang creativity? Tu yang you kena cari sedikit lah. Bila kita kata hasil kerja tu kreatif. So kreatif tu apa? Very subjective lah. Ya, very subjektif. Tapi sebab tu you kena bina rubrik. Sebab yang menandanya you dengan saya. Tapi you dengan saya kena ada satu persefahaman lah. Supaya apa yang you bagi tu sama. Sebab tu you kena bina rubrik. Jadi you yang determine. Kalau you nak bagi markah 5, kreativiti dia tu, katalah kita tak terfikir perkataan dia lah kan. Kita boleh cakap je sangat kreatif. Faham. Yang ni sangatlah, jadi guna perkataan sangat tu untuk menunjukkan dia kreatif tapi dia sangat kreatif. Yang mungkin yang satu ni sangat tidak kreatif. Faham. Macam tu. Right, so macam mana kita nak kata kreatif ni, itu
dia memang subjektif lah. Mungkin you boleh gambarkan ke ataupun beri sedikit penerangan ke. Tetapi kata sifat seperti sangat dengan sangat tidak tu dah menunjukkan perbezaan antara kerja yang worth 5 point dengan kerja yang worth 1 point. Okay? Dan kalau analitik, you lebih terperinci lah. You punya description tu. Kalau secara holistik secara umum je. So even kata sangat kreatif dengan sangat tidak kreatif ni, ini dah nampak macam very umum kan. Kalau you nak analitik, then you kena break down. Kreatif tu apa sub skill dia, sub description dia yang kita kategorikan sebagai kreatif. Okay? In fact, keaslian ni pun dah masuk kreativiti dah sebenarnya kan, betul tak? Ya, betul. Okay. So ada benda yang bertindih jugalah. Boleh ya? So, berbalik kepada kita punya tugasan, you all ini kerja kumpulan kan, sebab apa dia boleh buat kerja kumpulan walaupun arahannya ialah analitik dengan holistik. So maknanya arahan tugasan mestilah sama. Okay? Cuma kita nak memberi pemarkahan itu secara keseluruhan ataupun secara analitik. So saya dah beri contoh dalam kita punya bahan kuliah tadi. Okay. Sorry, bukan saya beri tapi sekejap saya nak tengok dia punya rubrik ni. Okay, ni tugasan yang diberi. Right. Mana arahan tugasan dia? Baik. Ni bukan kriteria. Oh, dia bentangkan ni, which is this is not really it's not really a good. Ni benar, kenapa dia kata rubrik perseorangan kepimpinan? Oh, okay. Dia punya tugasan ialah tentang kepimpinan jawatan kuasa. This is not, I think, let me see the other contoh yang diberi ni. Okay. So tugasannya ialah dia lebih tu. Pertandingan pantun kemerdekaan. Okay. Jadi tugasannya ialah pertandingan pantun kemerdekaan. So kita nak menilai pantun itu. Okay, alright. Satu set kriteria ni rubrik. Kita nak menilai secara, kalau yang macam ni apa? Adakah ini analitik lah. So kita nak tengok tema yang disampaikan dalam pantun tu, isi pantun, persembahan dengan masa. So kan dia ada dia punya sub topik, tema berkaitan dengan kemerdekaan, tema berkaitan dengan hal positif, isi pantun unik, menarik, tidak meniru tema yang sedia ada. So ada berapa aspek? 1, 2, 3, 4. Okay. So dia buat kalau markah tinggi memenuhi semua. Sebenarnya semua aspek ni ada dalam pantun itu. Tapi kalau cuma markahnya satu, hanya satu unsur. So this is analitik lah. Okay. Dia macam tadi kita kata creativity tadi kan. So tema ni kat sini kita boleh tulis perkataan creativity. So apakah ciri-ciri you bila you kata creativity, you boleh tuliskan kat situ. So dekat sini you cuma tulis senang lah. Memenuhi semua, memenuhi 1, 3, 2, 1. Jadi very simple. Kalau macam ni very simple, direct, tapi detail lah. Dia dah ada dia punya kriteria. Okay. Kalau yang holistik, dia tak ada sedetail. Dia cakap cemerlang memenuhi kesemua. In this case, yang tadilah tema, isi pantun, persembahan dan penampilan. Okey, dah. Alright, kalau baik, 3 daripada 4 tadi, sederhana sekurang-kurangnya 2 dan lemah tidak ada. Ataupun 1 saja. Macam tu. Okey, nampak tak beza? Antara holistik dengan analitik? Dan apa you all kena buat? Boleh ya? Boleh. Sebenarnya tugasan rubrik tu soalannya sama ataupun tugasan yang sama, cuma kita punya skema pemarkahan tu yang berbeza, kita buat sama ada holistik ataupun kita buat sama ada holistik atau analitik. Okay? Oh, where was it? Kenapa saya pergi situ?
Alright, sebentar, ada apa ni? Sebentar, ada message pula. Okay, ya. Okay. Alright, dah tahu tugasan ya. Okay. Ada soalan tak tentang tu, rubrik? Skema pemarkahan. Yang ini is just yang tadilah, whether it's norm based ataupun criterion based saja. Apa yang perlu tahu di sini ialah sama ada sesuatu ujian itu adalah berdasarkan, bila kata norm based ataupun criterion based, adakah dia berdasarkan kriteria ataupun dia berdasarkan norma. Itu saja yang kita nak tahulah. Which is Okay, tadi kita dah buat, ada summative, formative, kita dah cerita dah juga kan tadi kan. Di awal dengan di akhir. Okay, atau semasa. Formative ialah semasa ataupun sepanjang proses. Dan yang ini di akhir. Kita dah cerita dah tadi. Diagnostik kita nak tahu awal, di awal. Nak tahu pengetahuan sedia ada murid. Lepas tu, ini adalah sama ada dia norm reference. Dia beri contoh, dia mengaitkan lah. Ujian diagnostik biasanya adalah norm reference ataupun ujian norma, rujukan norma. Manakala kebanyakan ujian formatif adalah criterion based. Alright, itu summative kita nak take. Sebab summative ni biasa kita nak buat keputusan ya. That's why kita kata dia sebagai satu benchmark. Yang lain tu ni kot explanation saja kot. Contoh ada ni, kalau ujian norm reference ya, sama ada dia summative. Alright, kita contohnya all this ujian-ujian, tujuannya boleh baca sendirilah kot. Langkah pembinaan, ciri soalan. Okay lah kot. I think nothing yang, kalau kriteria kita tentukan kriteria dululah ya. Apakah kriteria dia? Kita nak tengok mereka capai ataupun tidak kriteria itu. Again tadi balik pada asas ni lah. Kriteria ni, okay, nak lihat kepada satu aspek. Okay, reference test compare a student's knowledge and skills against a predetermined standard. Okay, ataupun satu kriteria. Yang ini kita nak tengok berbanding dengan murid lain lah. Okay, performance of their peers. Okay, so biasanya yang ini macam nak tengok kedudukan dalam kelas, kedudukan dalam tingkatan. Yang ini nak tengok di mana murid itu dari segi pencapaian dia. Okay, as an individu lah. Okay, soalan. Ada example perbezaan antara ujian rujukan norm. N is norm, K is criteria. Dibaca sendiri kot. Which one that you prefer most? Sama ada norm atau criteria? Share your opinion. Apa yang mungkin saya tanya je lah macam tu apa yang mendorong ataupun yang membantu dalam membuat keputusan sama ada nak buat rujukan norma atau rujukan kriteria? That would be my question lah. Bagaimana pemilihan sama ada
ujian rujukan norma ataupun ujian rujukan kriteria, okey, ditentukan. Okey. Ada yang boleh tolong? Daripada apa you dah faham? Ya? Ya, apa dia? Boleh? Tadi kita kata tadi, norm kita nak tengok daripada banding. Okey, tujuannya ialah untuk banding murid, okey, murid A dalam kalangan kelas. Okey, versus pelajar lain. Okey. Saya Yes. saya prefer criterion ke kriteria. Okey. Jadi, you prefer kriteria tu kerana apa? Kerana kita boleh tengok dua-dua penting, cuma bagi saya kriteria dia lebih penting sebab kita boleh tengok spesifik dia tu kat mana. Lepas tu kita boleh guna diagnostic test nak tengok dia tu macam mana, kenapa dia, kalau dia lemah kenapa dia lemah. Right. Okay. So, jadi kalau soalan saya, menjawab soalan saya bagaimana pemilihan. So, dia bergantung kepada dia punya apa? Tujuan. Exactly. Tujuan. Right. Okay. So, tujuan you, dua-dua penting. Tapi sekarang you nak lebih utama, you nak tengok di mana murid itu dari segi kriteria itu aspek. So, you akan ambil yang ujian criterion based lah. Okay, URK lah berbanding dengan URN. Right? So, whatever it is, berbalik kepada tujuan. Dua-dua penting, tetapi tujuan yang utama yang you nak is up to you, then that will determine sama ada you akan pilih URK ataupun URN. Alright, good, thank you. Okay, itu secara keseluruhan lah tentang pengujian. Kita dah tengok ujian tadi. Okay, kalau kita boleh simpulkan tadi ialah pengujian, when you talk about pengujian, dia bercakap tentang alat. So, kita dah tengok alat ukur kita tadi iaitu ujian. Kita ada jenis-jenis ujian. Betul? Alright, jenis-jenis ujian. Kita ada berapa tadi? 7 ke 8? Ingat tak? Kita ada berapa jenis ujian? 7. Okay, kita ada 7 jenis ujian. Alright. Dan kita ada bagaimana kita nak bina. Kita perlu ada jadual penentuan ujian. Alright. Kita kena yang akan menentukan aras, yang akan menentukan bilangan, yang akan menentukan bentuk. Okay, alright. Kemudian bila tu dah ada ujian, kita juga kena ada dia punya pemarkahan. Okay, so pemarkahan sama ada kita ada skema jawapan. Okay, kalau yang tak ada, yang ni untuk objektif dengan yang berstruktur lah, yang subjektif. Okay, yang macam yang open tu, yang itu yang kita memerlukan rubrik. Dan rubrik kita ada holistik dan juga analitik. Okay, that is in a nutshell lah. Alright, dan again, dari segi pemilihan yang itu yang kita cakap lah, sama ada dia norm reference ataupun criteria reference, terpulang kepada tujuan you membuat pengujian. Okay, that is in a nutshell lah secara ringkasnya. Ada soalan? Jelas, Doktor. Okay, jelas ya? Okay. So, let me just share. Alright. Okay, that is done. Topik 3. Let's see topik 4. Kita pergi topik 4. Okay. 3 is done. 4. 4 ialah pembinaan rubrik. Tadi kita dah cerita rubrik kan? Yang ini actually you boleh buat sendiri. Bukan
dia macam tadi kita dah cakap lah. Where is I have not changed that to apa nama? Ya. Kita dah tahu tadi holistik dengan analitik. So dekat slide yang ini ialah elaboration. Okay. Ni yang kelima ya, betul? Yang kelima ke yang keempat? Baik. Yang keempat. Tajuknya di situ. Okay. It should be 4. Alright. Penyediaan rubrik. So tadi ni rubrik lah. Apa maksud rubrik? Tu dia kata-kata adverbs ya, level of performance. Kita apa? Ni kita lebih detail lah apa itu rubrik dan bagaimana nak bina. Actually dia ada contoh-contoh Latin word ini macam saya cakap tadi lah, ada kuning, ada biru tu semua mungkin clue untuk penyelia soalan-soalan yang akan ditanyakan dalam quiz. So mungkin apakah maksud rubrik? Dia adalah satu garis panduan untuk memberi pemarkahan lah untuk grading. Kerja-kerja seperti academic papers, okay, project, okay, any performance yang mengukur bukan capaian, dia punya the process. What's the word that I use for performance tadi? Performance, ujian pencapaian. Okay. No, not pencapaian. Ujian Prestasi. Prestasi. Yes, prestasi. Ujian prestasi. Right? Okay. So, tengok itulah performance tadi, prestasi. Alright, thank you. Itu definition rubrik lah tadi. Again, cerita juga tentang kriteria ni. So, itulah saya kata boleh baca banyak lah balik semula. Bukan baca banyak. Untuk you all baca lah sebenarnya. Okay. So performance dia nak tengok proses. Right. Kalau produk ni yang tadi tu dah lah. Dia kata sama ada final result kan. Tapi kita nak tengok performance. Kita nak tengok the process. So type of performance. Kita boleh lihat dari segi proses. Kita boleh tengok dekat produk. Apakah hasilnya. Okay. Yang keluar. Yang terhasil lah daripada produk tadi. Okay, so again tadi saya kata rubrik tu sebenarnya ialah nak membantu bagaimana kita nak memberi markah, tetapi bentuknya rupa lain dengan skema pemarkahan dia ada description. Okay, so apakah yang boleh dilihat, dia boleh ukur, tahu dan boleh buat. Okay, again sama ada what do you call that? Mereka boleh buat atau tak boleh buat. Kemudian kita nak tengok sama ada dia dah bertahap kemahirannya tu, tahap mastery ataupun tidak. Selevel lah rubrik. Tujuan dan keperluan rubrik, macam you tengok contoh tadi, ada diambil maklumat-maklumat ni untuk penerangan dia tentang rubrik lah. Boleh. Ni definition by Heidi. A good rubric also describes the levels of quality. Okay, ni apa dia punya tu, kata tujuan dan keperluan rubrik. Okay, so dia adalah satu alat alat ukur skor. Okay. Alright, a rubric for an essay might tell students of their work will be judged on. Okay, so bila dia akan memberikan maklumat tentang, okay, so dia rubrik ni memberi dia boleh digunakan. Ingat kita kata learning assessment for learning, assessment as learning, ya. So kalau kita kata rubrik and essay might tell student, okay, might tell students, maknanya dia murid boleh gunakan boleh gunakan dia sebagai assessment as learning. Okay, sebagai alat untuk belajar, ya. Sebab dalam tu murid dalam rubrik tu, macam you all tadi pagi saya dah tunjukkan apakah kriteria-kriteria
yang akan dinilai dalam hasil kerja you, dan you boleh gunakan itu sebagai garis panduan untuk menyiapkan you punya tugasan. So actually, jadi rubrik ni memberikan maklumat tentang apa yang akan dinilai. Okey, dia memberi maklumat tentang apa yang akan dinilai. Jadi ni untuk pelajar lah. So therefore untuk pelajar. Assessment as learning. Okay, kita gunakan. Right, jadi sambil you buat tu kata, oh ada tak tugasan saya ada jelas dia punya tujuan. Adakah tugasan saya tersusun? Adakah tugasan saya ada detail yang perlu? Adakah tugasan saya ada suara atau pandangan saya? Okay, adakah tugasan saya mekanik ni lebih kepada laras bahasa lah, menggunakan laras bahasa yang sempurna ataupun tidak sebagainya. Okay? Prof, Yes. nak tanya, rubrik ni sama tak dengan terms format permarkahan? Sama terms dengan format pemarkahan. What do you mean by format pemarkahan? Macam nak, kalau tugasan yang perlu dibuat tu kena merujuk kepada macam ni lah, we judge on purpose, organization details tu macam tu. Yes. So dia macam ni, bila kita kata format tu lebih kepada technical. Betul tak? Maksudnya format dia mesti ada pengenalan, dia mesti ada isi kandungan, mesti ada penutup. Betul? Ya. Kalau kita kata tadi, nanti bila saya tanya you apa maksud you format pemarkahan. Bila the moment kita sebut format tu maksudnya ialah dia ada organisasi. Okay, organization sebenarnya, organization in English. Maknanya dia punya susunan. Okay, dia punya susunan. Example, dia ada bahagian pengenalan. Kalau karangan lah, dia ada pengenalan, dia ada isi kandungan, mungkin 2-3 perenggan isi kandungan, dia ada penutup. Kalau ini, just format lah. Okay, kalau you kata format pemarkahan, ini terminologi lah kita gunakan. So format pemarkahan itu maksudnya, kalau you nak kata rubrik itu adalah satu format pemarkahan, boleh lah you kata, tapi kita lazim guna perkataan rubrik lah sebenarnya. Okay? Sebab dia boleh mengelirukan lah. Kalau you kata rubrik tu dah betul, dia adalah satu alat ukur untuk mengukur aspek-aspek termasuk format. Okay? Okay, faham. Boleh ya? Alright. Lebih, orang kata terminologi yang lebih sesuai kita gunakan sama ada skema pemarkahan. Okay? Secara umum dia adalah skema pemarkahan. Dalam skema pemarkahan kita ada skema jawapan. That would be A, B, C ataupun D lah jawapan di situ. Ataupun another one is skema jawapan untuk yang berstruktur lah, which mengandungi perkataan-perkataan yang merupakan jawapan ataupun frasa-frasa yang merupakan jawapan. The other bentuk ialah rubrik. Okay? So rubrik ni dia adalah mengandungi description. Okay? So kalau you kata format pemarkahan, the whole process is format pemarkahan lah, I suppose so. Tapi kalau you just kata format is just one aspect of pemarkahan yang boleh diberi, iaitu dari segi technical dia, organisation. Boleh ya? Okay, alright. So contoh-contoh rubrik tadi dah ada beri sedikit, ni ada lebih lagi. Alright. Mungkin kita tengok macam ni, rubrik dia nak tengok aspek dia. Yang ni aspek yang dinilai ataupun kriteria yang dinilai. Alright, sebelah sini. Yang sebelah sini ialah dia punya skor pemarkahan. So dia nak lihat kekemasan misalnya. Dia nak lihat kesempurnaan, komplit ataupun tidak. Dia nak tengok masa. Dia nak tengok ketepatan. Dia nak tengok hasil kerja. So, homework ni untuk menilai kerja rumah. So dia kata homework is in, okay,
kerja rumah yang diberi tu dalam keadaan tersusun. Orderly packet and incredibly neat. Sangat kemas. Kata nama dia ialah kemas. Dia punya kata sifat ialah incredible. Okay. So saya tulis KS, KN. Kata nama, kata sifat. With no smudges. Tak ada koyak-koyak. Tak ada tear is koyak. Tak ada conteng-conteng. Sebab ini kata kemas. 4. Kalau yang di other end, yang satu disorder, orderly. So satu kata sifat, okay, dalam tu orderly, neat, okay, tak ada smudge, tak ada smudge atau tear. 4. So ada 4 aspek kat situ. Kalau kat sini dia kata disorderly, jadi aspek orderly tadi, okay. Many smudges and tears. 3 dengan 4 disebut. Neat ni tak adalah sebab dia tak kemas kan. So kalau dia lagi selamat, ni baru kita tadi kira ada 1, 2, 3, 4 kan. Ni ada 1, smudges 2, tear 3. Yang satu lagi ialah neat. So dia kata disorder, incredibly neat. Sangat. So boleh guna perkataan incredibly, untidy. Neat opposite dia ialah untidy. Okay. Ataupun incredibly not neat. Pun boleh juga. Incredibly untidy. Sebab dia tak gunakan tidy, dia guna neat. Mungkin incredibly not neat lah. Kita tak ada perkataan unneat. Okay, not neat. Incredibly not neat. Tidak kemas. Sangat-sangat tidak kemas. Okay. So, apa yang berlaku di sini ialah ada kata nama, which is example. Okay, example. Neat, kemas. Okay, dan dia ada kata sifat. Which is, kat sini ialah incredibly. Sangat-sangat kemas. Sangat-sangat tidak kemas. Okay. Contoh ketepatan pula. Accuracy. All answers are correct. Most. Okay, 3. Okay. Makin menurun lah. Ada yang letak 1 dulu kat sini, 4 kemudian. So tu pulang sama ada yang dia nak buat description menurun ataupun you nak buat description menaik. Okay. All, most, little. Paling. So yang senang bila you nak buat, you ambil yang paling ekstrim. Okay, yang paling baik dengan yang paling tak baik, you dah ada you punya kata sifat sama, kata nama sama, kata sifat dah menggambarkan daripada yang keempat turun ke 1 ataupun yang 1 naik ke 4, dan tengah-tengah ni you ambil lah macam ni. Semua, sebahagian juga, most dengan some, dengan ni sikit. Okay, so ni lah. You boleh gunakan kata-kata sifat yang begitu. Okay, indicator. Alright, itu satu contoh. Banyak lagi contoh lah you boleh baca sebenarnya ataupun boleh tengok contoh rubrik. You boleh beri macam ni, description begitu. Okay, so yang ni so far nampak macam analitik kan, banyak analitik. Yang ini simple. Walaupun dia simple, tapi dia ada pecahan-pecahan dia. It's actually analitik juga. Kalau yang holistik tu, dia very lagi sejelas. Yang tadi kot ada tunjuk ni. Dalam slide yang sebelum ni. Bukan. Yang slide sebelum ni kan. Oh, slide yang sebelum ni tak apa. Ya. Yeah. Okay. So you can see. Alright, contoh-contoh lagi. Apakah kelebihan rubrik? Contoh ya. Kelebihan jimat masa untuk dalam penilaian, lebih jelas boleh nak kenapasi kekuatan, mengekalkan kesamaan, konsistensi, okey, mengurangkan ketidakjelasan, bukan tak jelas maksud ketidakpastian, okey, kurangkan ketidakpastian dan mengurangkan aduan lah ataupun yang kata tentang grade. So kalau ada murid
mengadu kata tak puas hati dengan tu, then senang aja. You ambil rubrik, you ambil kerja dia, then you tengok, okay? Ada tak you punya kerja ni menepati ciri-ciri dalam rubrik ni? Okay? Sebab tu kalau you guna rubrik, macam tadi awal-awal lagi kita dah terangkan kepada you all, bagaimana you all akan dinilai dalam kursus ini. So it is your hak, hak you untuk bertanya bagaimana you akan dinilai, dan juga accountability kami pendidik untuk memaklumkan bagaimana you dinilai. So then tidak ada pertikaian lah. Kita dah bagi tahu you akan dinilai daripada aspek-aspek ini. Kita dah bagi tahu you akan dinilai dengan kuis, dengan tugasan pembentangan rubrik dan dengan tugasan analisis kritik. Kalau kuis sama dalam 40 item tu berapalah skor you dapat. Tu tak boleh bantulah, takkan kita nak beri you skema jawapan kan? Okey, tak boleh. Kemudian you punya pembentangan. Dan tadi kita dah tengok pembentangan, nak tengok organisasi, nak tengok laras bahasa, nak tengok isi kandungan, nak tengok kefahaman isi kandungan, nak tengok pemikiran, nak tengok penyampaian. Okey, ada 5 aspek tadi. Kemudian kita punya tugasan what do you call that? Artikel pun begitu, kritis artikel pun begitu, dia ada ciri-ciri dia, aspek-aspek yang dinilai. Okay, so that will be mengurangkan sebarang komplain daripada murid tentang apa yang mereka dapat. Okay, so bagi murid pula boleh gunakan. Tadi for students, this is assessment as learning. Right? Kalau yang ini lecturers, assessment for learning. Dia akan gunakannya untuk membantu murid. Ini murid akan gunakannya untuk membantu mereka sendiri belajar. So dia boleh tahu, dia faham apa yang pensyarah dia nak, lecturer dia nak. Okay, dia boleh gunakan feedback itu untuk menambah baik kerja mereka. Dia boleh gunakan itu untuk untuk memantau, okay, dan menilai, memantau dan menilai, progres, perkembangan. Okay, yang ini boleh tahu, faham expectation, harapan lah, okay, apa yang diharapkan. Expectation. Lepas tu dia boleh gunakan untuk tambah baik dia punya prestasi. Okay. Dan satu lagi dia boleh gunakan tu untuk kenal pasti, to recognize. Dia boleh gunakan untuk kenal pasti kekuatan, strength, kekuatan dan kelemahan. Ya, okay. Then this one you can read on your own lah. Apakah kelebihan advantage? The common language untuk cek semua yang ni, can see the difference, ya. Boleh mengambil perhatian. Okay, senang nak kenal pasti kekuatan dan kelemahan. Dia menjadikannya lebih objektif. Okay. Sebab macam essay tadi, kita lihat very subjektif lah. So, example yang ni, katalah kita nak nilai essay. Okay, nak nilai essay. So, untuk mengelakkan dia sebab dia tak ada, cikgu tu macam saya akan tanda, cikgu seorang lain lagi pun akan tanda. Tajuk essay sama. Okay, dia punya penulisan lah yang berbeza. Tapi kita nak pasti pemarkahan kita tu tidak bias in that sense, ya. Dia quite objective. So dengan adanya rubrik kita boleh rubrik boleh kalau nak kata objectify, can objectify, okay, something that is subjective. Maksudnya
Okey, maksudnya sesuatu yang subjektif kita boleh jadikannya objektif. Okey, dengan cara apa? Subjektif dia punya deskripsi, DESCRIPSI, description, tapi kita beri markah. Kita beri nombor. Okey, nombor ataupun markah. Okey, tapi yang penting ni lah, deskripsi ni harus sama ada you nak buat secara umum, which is holistic, ataupun you nak buat secara terperinci. Saya tak nak gunakan perkataan khusus sebab opposite umum ialah khusus kan. Tapi saya tak nak guna terperinci sebab sebenarnya analitik. Okey, analitik. Sebenarnya dia dia bukan tidak umum, tapi dia sebenarnya ialah terperinci, detail. Ya, ada beza detail. Terperinci itu maksudnya detail. Okey? Alright. Dan jadi guru yang tidak mahir tadi, dia boleh gunakan ni sebagai garis panduan lah, senang. Tapi kalau guru mahir, biasa dia buat overall saja, which is holistic. Holistic. Ya. So kekurangan rubrik, kelemahan adalah dia you setiap for different activity. Setiap aktiviti perlu rubrik yang berbeza. Itu yang susah sikit ya. So rubrik berbeza untuk setiap aktiviti. Itu kelemahan lah, kekurangan. Not all evaluators will apply the rubric in exactly the same way. Walaupun dah detail, tapi tak semua dia akan follow. Alright? So, eventually dia akan buat overall saja. So, tapi itu bukan sebenarnya disadvantage lah. Itu kesan daripada, kesan daripada penggunaan rubrik akan menyebabkan mungkin orang tak guna pun, exactly the same, secara betul-betul mengikut rubrik. Creating rubric can be time consuming. Memang nak come up with rubric tu mestilah akan mengambil masa. Alright? Strain sedikit. Rubric may limit exploration of solution or modes of presentation that do not conform to the rubric. Maksudnya kadang-kadang ada benda yang kita buat cara lain tapi tak masuk dalam rubrik untuk kita ukur. Okay? So itu mungkin kekurangan ataupun kelemahan lah. Penggunaan rubrik, bila kita gunakan. Ni contoh ni template ada dah. Okay? Kan saya kata tadi arahnya, so macam ni dia buat macam tu. Ataupun yang senangnya you determine yang paling baik, yang paling tak baik, you boleh gunakan perkataan ni improvement lah. Apapun ialah 1 dengan 4 dengan 1. Kemudian kena pasti kriteria dia dan kena pasti kata sifat dia. Okay, what does a rubric look like? Macam ni pun ada. Macam ni pun ada. Right? Macam ni pun ada. Macam ni pun ada. Okay. Ni dah sebut dah tadi holistik dengan analitik. Tak payahlah, you boleh baca sendiri. Tu saya kata tadi macam ada. Okay. Analitik, detail, holistik. Ni pun detail holistik macam ni. Ni holistik. Okay. Template. It's also another example of holistic. Okay. Kenapa dia nak cerita tentang tak payahlah cerita tu. Kita nak bina rubrik tadi sama ada kita nak tengok dia punya
row dengan sel tadilah, nak tengok parallelism dia, nak tengok kesamaan. Okey, selari ni parallel, selari ini kesamaan. Okey, ini contoh rubrik holistik, contoh rubrik analitik. Okey, kriteria. How do I create a good rubric? Dah sebut dah. Yang cari kena pasti kriteria dahulu, kemudian tengok dia punya tahap. Sangat dengan tidak, sangat tidak, those kind of things ya. Okay, you ceritakan perbezaannya, kemudian you boleh menilai dan menambah baik you punya rubrik. Ini also template, contoh lagi perkataan kata sifat yang you boleh gunakan. Tak payahlah. Contoh lagi. Ada, okay, ni semua contoh, banyak contoh. Kemudian ada juga gunakan software, ya. So kita ada Rubistar, Quick Rubric, Rubric Maker. Ni okay. Ni weighted ni salah satu jenis jugalah, you letak dia punya pemarkahan ni, weighted. Sekejap mana dia? Contoh weighted. Ni. Leceh sedikit lah. Tak payah pun tak apa. Kat sini saja dah cukup dah sebenarnya. Okay, paling tak. Contoh 2. Ada another weighted example of weightednya. Alright. Okay. Tadi Rubistar ada rubrik tak ada. Ni bila menilai nantilah kita tengok. Actually you gunakan aja you punya rubrik pembentangan tu untuk menilai you punya rubrik. Okay, so itu tentang rubrik. Ada soalan tentang rubrik? Boleh gunakan maklumat-maklumat ni untuk membina you punya rubrik tugasan. Pemarkahan ialah untuk pembentangan kena ingat pemarkahan ialah untuk pembentangan. Bukan untuk you punya hasil kerja rubrik tu lah. Puasa dia. Saya nak tanya, Yes. pendapat doktor kan, macam sekarang penilaian bilik darjah kan berdasarkan TP. TP tu dia bina berdasarkan rubrik. TP? Kan pelajar dibagi TP1, TP2, TP3. Pencapaian dia? Yes. Ya, memanglah. TP tu memang rubrik lah. Betul? Cuba tengok dekat tu tadi. Sekejap ya. Mana tadi tu yang pentaksiran rubrik. Yang saya beri contoh. Ini banyak ni. Sekejap This is go back kepada ni di SKP tadi. Alright. Ni tahap penguasaan. Ni kan tafsirannya. Kalau satu, murid pamerkan tahap pengetahuan usaha kecekahan yang sangat lemah, sangat terhad. Banyak perbandingan kan? Then kalau bandinglah dengan 2 dengan 3. This is a rubrik lah. TP. Okay. Alright. So sebenarnya dah ada dah. Kita memang dah guna dah rubrik. Sebab kita cuma tak tahu sajalah. Bukan tak tahu. Kita tak fokus. Yang ini adalah rubrik. So actually you tak payah susah-susah sangat lah nak bina. You dah boleh gunakan TP-TP ini, tahap penguasaan ini sebagai you punya rubrik bila you nak beri pemarkahan kepada tugasan-tugasan murid yang lebih subjektif lah di segi projek. Ya, contohnya. Sebab sekarang kita ada pentaksiran bilik darjah, pentaksiran berasaskan sekolah yang bukan skor-skor. Description. Okay. Alright. Ada soalan lain lagi tentang rubrik? We have done that one. Azan. So we have only got pentaksiran alternatif. 7 dengan 8 ia tak masuk dalam quiz ya. Sebab dia adalah so we only have one more slide to go, which is on pentaksiran alternatif. Yang ini kena betul-betul tahu sebab kita nak cari artikel malam ni untuk membuat tugasan kita yang kritik artikel. Okey, tak ada soalan?
Ada soalan? Tak ada, Doktor. Ada? Jelas doktor. Jelas. Okey, ni baru azan. Let's take a break untuk solat. 4 suku, dalam 4:30 ke 4:35 kan kita sambung balik ya. Boleh, Doktor. Alright. Okay.